Sedia maklum, untuk membuat satu ringkasan lengkap, kita memerlukan sekurang-kurangnya 6 isi. Kemudian, murid sepatutnya menulis isi-isi penting tersebut terlebih dahulu. Contohnya boleh menulis di dalam peta iting yang telah disediakan. Cikgu bagi kat sini contoh peta iting buih. Okey. Pelajar dikehendaki untuk mengisi isi-isi penting mengikut turutan. Maksudnya isi satu di dalam bulatan yang satu, nombor 1. Isi 2 di dalam ruangan yang kedua. Isi 3 dalam ruangan ketiga dan seterusnya. Mengikut arah pusingan jam. Okey, di sini cikgu ingin tekankan murid-murid tidak boleh menulis isi-isi penting tidak mengikut turutan. Contohnya isi 2 murid tulis di dalam ruangan yang ke-6. Salah ya. Okey. Setelah melengkapkan ke-6 isi, murid boleh mula menulis satu perenggan ringkasan yang lengkap dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Contoh jawapan, cikgu baca ya. Keistimewaan inap desa Kampung Lonek antaranya kampung ini merupakan kampung tradisional yang masih mengekalkan adat perpatih dalam kehidupan mereka. Isi 1. Di samping itu, untuk isi seterusnya kita guna penanda wacana. Di samping itu, Kampung Lonek juga mempunyai tarikan kesenian, kebudayaan dan warisan. Kemudian isi 3. Pelancong yang mengunjungi kampung ini dan menyertai program inap desanya dapat menyaksikan persembahan bongai. Itu isi yang ketiga. Seterusnya kita guna lagi penanda wacana seterusnya untuk isi yang keempat. Seterusnya, tarikan alam semula jadi merupakan salah satu lagi keistimewaan inap desa Kampung Lonek. Isi yang kelima, kampung ini dikelilingi sawah padi yang terbentang luas. Manakala isi yang keenam, kampung ini juga ditanam dengan pelbagai pokok buah-buahan. Kat sini cikgu ambil sampai 6 isi sahaja. Kerana untuk menulis satu perenggan ringkasan yang lengkap, kamu memerlukan sekurang-kurangnya 6 isi sahaja. Cikgu harap kamu dapat sesuatu pada pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.